Dah, payah pun nak duit dia. Bila nasib dia yang jeko. Bini minta piti jo. Anak makan jo. Kerajaan tak ada. Hutang banyak piti tak ada. Payah duit payah. Jadi ke kopian ni duit ni. Kopi kali apa ni? Kau betul kuah lah. Kopi dingin lah. Payah duit den. Asin. Nah, di corona ko. Kopi. Garam bagi. Terseso mo na duit den, terseso. Kung ciuman tadi malu tak ni. Ko la 5 hari lolo si ko dia. Luar lolo. Nang baju ni ko 5 hari. Aduh ibu bini Jawa lah. Inyo le bergelumun dalam selimut ke. Awak nak bagi makan. Krojo nak ada tu. De Allah badak terseso duit den. Payah duit je ko ya. Mujur seorang bini. 3 bini je ko payah deh. Gimana kayak duit dia. Waduh baygon, mungkin baygon masuk dalam kopi dia ni. Garam bagai lah. Jadi aku nak payah duit lah. Ini minta belanja jo. Awak nak bawa gila lo dalam ni dah. Tujuan ke makan. Nah, kepala maco. Payah dia duit lah. Kok dia ungguan utang ni? Mungkin setinggi iku ke ya. Setinggi hotel bintang 5. Untuk tinggi dia. Mungkin kok di ogoi lah dia. Dan kini pas lo tanggal 5. Utang awal jepel di akhirnya dia minta dia. Awak dah jadi nak berpiti lo. Panik den. Panik ya. Aduh, lah bikin tu dia. Jauhi lah melonggo lo. Minta makan lo. Kecil awak lah makan deh kamu lah. Awak litak bagai lah ni 5 hari je kau. Kau cari bitis, cari okey. Lagi empik jauh dulu. Assalamualaikum. Allah. Ibu sawal minta utang. Caru ni kau. Ini tenda rumah ni kau. Tidak ada ni. Mak, Tak ada orang rumah tu. mana? Kau jom pandang. Jong pandang mana mak kah? Nyuruh mak ya. Duk nyuruh kau. Wah, magak upi jawi tadi. Bapak lihat cokok lagi mari. Cara gini oh. Nak stand up motor lah. Tak kena. Bapak lihat cokok lagi mari. Cara gini oh. Ya cara minta utang mak. Utangan di wan. Dan kecil nak kawal leh. Balah, sodi duit dengan kau sodi ah. Piti dia nak adol lah. Bini dan tak ada buka ni pintu dan dia. Nasi kul dia lolok di mual dia. Pahui dan makan. Tentu dia minta kopi dia, boleh kopi dia. Tak ada juga gali. Betul kuah tu nah. Ada sih nyawa lagi. Garam. Gulur. Itu nak puasa ni duit ni wah. Ibu nak nasib ni wah. Baan dengan utang na. Dia membona dan kawal dan dia. Kok ada dan piti dan baju wali. Bona dia. Baan. Sebenarnya payah duit ni wah. Deh, ya sekali kalau mencari orang susah. Ibu lah tim dengan cerita mak. Rumah yang mirip iko lah. Itu kan cacik juga. Ije iko mak jadi cacik juga. Sama ibu lah tiak dia ni. Tak gitu dah mak. Kau ada rezeki seketek untuk membeli bore sama gula. Terima lah mak. Dia nak tambah je utang dia boleh kan? Tak. Boleh nak tambah utang lah. Kita berutang aja deh. Dia nak berutang lagi. Ya. Tapi utang tadi bah. Gila ada biti apa ya? Tak ada mak, mana rancak lah. Tapi ada biti ni. Sini apa ya? Rancak je. Apa kau makan?
duduk je lah Wan. Lai dan dia ada. Kau bayar hutang. Dia bayar hutang kat 2,000 dulu di. Ayo. Hutang lah. Tunggu hutang dah lah. Tinggal 98,000. Iya. Ah. 2,000 dah dia bayar tu lah. So jangan 100 je minta lah. Tak ada pikir dia lah Wan. Kau tak beli nasi, kau beli gula. Kau dah ada awan mungkin 5 dan kerojo dia Wan. Yang bini gua oh ni ko je dan tori wala. Balah. Payah dah ngecek gua lah. Dia balik lu, Mak. Si banyak dia Wan. Ya, sama dong. Oh, so kau dia kecil baju hutang dia Wan. Saya Ini boleh nasi gua. Boleh nasi je. Beli gula je. Nah, mah. Kau tak makan misuk boleh kan? Beli nasi je. Sesuatu untuk malam bego ke. Sesuatu untuk pagi je. Nah, ya. Jadi ada soki kan. Kau kalau nak tiba lah pergi minta hutang. Tapi kau tiba pergi minta hutang kan? Langkiran sekali. Tak ada lah. kemana, Pel? Untuk mak hitam tahu. Mengasih tuh. Nyo ada hutang awak ah. Awak baru balik dari situ lah. Ayolah, Pel. Lanjutkanlah. Ya, Bang. Mak! Weh! Pergi. Pel. Adik kemari ya. Lai minta soki kemari. Tak piti hutang ah. Jom. Kita keluar dulu. Kalau dia kecil kan. Kalau dia kecil kawal dia. Dia tak ada piti ni. Payah duit ni pula. Lah, dan situ ni lah. Bini dan kalau mau lagi di kubuan dia di luar dia. Tak boleh dia masuk dia lah. Dan kerojo nak ada. Piti nak ada. Kau makan ada 5 lagi dia. Tadi minta kopi dia buat kopi tanah. Tapi kopi asin mulu. Garam di sini. Baada minum kita. Wah, mulai tu pas ini duit dia nak. Baada dia kami hutang dah pula. Kemari situ. Itu kan proses mak tu. Nak awak tau. Pokoknya kini bayar piti tu. Jual kena bayar. Jual kena bayar. Di daun dia kena bayar. Di daun dia ada. Tu kompong ada daun dia diskus dunia. Tidak ada piti pembayar dia pula. Dia membon dia pula. Tu kau dah ngutang namu mak tu. Mana kau yang otak loh? Ya mak aku ah. Piti. Tu namu tu. Nak ada piti aku. Kau pikirin lah. Kau untuk makan. Untuk makan. Untuk beli gula. Kau untuk makan enggak 5 hari ke mukul dia. Jual dan makan tenggang pun tu dah cepat. Balah dah. Kon lah dia payah nak berhutang ya. Nak perlu bayar. Nyak pulsa nak do dah mak. Itu le pulsa nak ada. Nyak pawik ni kedisi ya. Jual kedisi ya. Ju tanah je dimakan deh. Tanah sawah dia banyak ni tu kedisi pawik deh. Nak ambil lah gua Makasih mak. Ibu bau, ibu nak bau ya. Poilah. Hutang banyak, piti nak ada. Hold me close till I get out. Aduh bacon. Ulun le. Sobah. Mengangak je tu. Lah. Le. Pasal ni kemari Wan. Terakhir. Sekarang minta hutang. Mak. Dan lihat. Tu ah mak. Nak perlu bayar. Jual yang kena bayar. Dapat juga boleh buka. Ada dia rumput dia. Kalau bayar mah, urusannya lagi.